Tapi kenapa Honda sebenarnya Honda ni dia has nothing to prove dah. Dia dah memang proven. Macam Honda, dia dah tak perlu prove apa-apa dah. Sebab dia dah bertapak kat Malaysia ni dah lama dah. Dan dia bukan macam brand yang pernah masuk keluar balik, tak ada. Honda ni dia masuk sekali je dan dia memang ada sampai sekarang lah. Sampai sekarang nak cakap dia punya sustainability tu satu benda yang kita tak payah bincang lah. Sebab memang daripada dulu sampai sekarang ada kan. Memang terbukti dia punya reliability dia tu memang power. So macam aku bagi tahu lah, macam Honda tak ada apa-apa nak prove lah. Dia tak ada apa-apa nak prove. Bila nak cakap pasal brand Honda ni sebenarnya brand millennials. Dia naik bila zaman aku lah. Kereta idaman aku adalah Honda Civic. So aku nak tahu Gen Z sekarang ni dia ada tak macam mengidolakan brand Honda ni? Untuk Gen Z macam mana? Aku rasa Gen Z sekarang sebenarnya sangat bijak tau. Gen Z sekarang ni sangat bijak dan Gen Z dibanjiri dengan maklumat tau. Jadi kalau contoh aku nak convince seorang Gen Z untuk beli Honda, dia akan tanya aku why. Jadi Gen Z kalau dia nak fikir pasal nak ambil kereta, nak ambil Honda ke apa ke, aku rasa dia orang akan titik beratkan pasal maintenance. Gen Z sekarang bijak. Tapi Gen Z pun ada juga yang jenis buat duit kau-kau tau. So pada dia orang, alah Honda je pun, bukannya kereta konti pun. So still ada yang beli Gen Z yang beli Honda, tapi aku rasa Gen Z lebih dekat dengan kereta lokal kot.